peminat bil ya? Nampaknya kita ada banyak persamaan. Apa? Ada banyak? Hup! Ah. Memang hebat. Bukan macam tu lah. Saya mungkin nampak pelik. Ada juga orang yang cakap saya nikah sedikit. Matahari. Percayalah, awak tak perlu rasa takut. Misi utama dalam hidup saya adalah menyebarkan kecintaan kepada Beyblade. Sayalah Blader bertopeng. Itu nama samaran yang awak gunakan. Kalau awak kena pilih satu nama, siapa yang awak anggap seorang Blader yang paling hebat? Oh, tu senang aja. Faktanya sangat jelas ibarat bumi berputar sekeliling matahari. Jadi, siapa yang awak pilih? Awak nak tahu? Dah tentulah Zack si Mentari Pagi. Dia sememangnya Blader nombor 1 sekarang ni. Tanyalah siapa pun mereka akan setuju. Saya dah. Tak guna lagi saya nak berselindung. Saya lapar lah. Saya tak rasa awak ada bawa apa-apa makanan kan? Memang tak ada. Siapa dia tu? Ahli muzik ni. Kami jumpa dia dekat taman tadi. Dan dia ingat menyamar jadi macam tu boleh berjaya ke? Oh biarlah, ini bukannya sarkas, Ma. Kan masalahnya sekarang ni. Saya datang hanya untuk tawarkan awak peluang untuk berlawan dengan saya dan tunjukkan Saya kehebatan. sebenarnya tengah berlatih sekarang ni. Halau mereka, Hoji. Baiklah. Tunggulah sekejap. Sebenarnya macam ni. Saya keluar dengan cara saya untuk jadi baik dan ini cara awak ucap terima kasih. Hati saya tergores. Saya harap awak seronok dengan persembahan tadi. Satu kisah dongeng tentang pengembaraan kesunyian Blader bertopeng yang sebenarnya untuk menyebarkan cinta untuk permainan dari jauh dan dekat. Semua dah tamat. Dia ni memang pelik orangnya lah. Tapi yelah, siapa yang tak pelik? Saya. Mari pergi. Oh tidak. Sakitnya. Dia mengingatkan saya dengan Fog. Saya tak Agak mungkin lebih-lebih berjalan juga. lagi. Ini hanya luka kecil. Sikitlah. Pastikan dia dapat tidur yang cukup lain kali bila kita jumpa nanti. Dah tentulah. Dan terima kasih Blader bertopeng. Tak ada masalah lah. Jumpa lagi. Tengok ni. Lagi sekali. Malangnya saya. Awak tak nampak apa-apa.